Okay, maulid adalah sebagai bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Tuan juga baca sejarah maulid. Ini ingat santriwan dan santriwati. Ingat baca. Menyong apabila ditanyakan, kerana nasisih baca tentangnya. So orang yang pertama sekali pencetus maulid Rasul. Jawab sebagaimana yang termuat dalam kitab Madinatul jilid Z adalah halaman ke-22, yakni salah satu daripada sahibul irbil, artinya satu raja irbilnya sebuah tempat di Iraq bawahnya, sebuah pemekaran jasirah Arab bawahnya, termasuk Syam, termasuk Kuwait yang bahagian daripada Iraq. Irbil itu raja bawahnya, raja yang paling berani, raja yang alim, raja yang bijak, raja yang pemurah, raja yang paling ulet, raja yang paling santun, raja yang paling ramah. Yakni nama beliau biasa dikenal dengan Malik al-Muzaffar. Malik al-Muzaffar. Malik artinya raja, al-Muzaffar artinya yang meraih keuntungan pada agama. Lengkap namanya Muzaffaruddin. Muzaffaruddin itu bukan nama, tetapi gelar kepada seorang raja saatnya. Jadi Raja Muzaffaruddin. Raja Muzaffaruddin ni nama aslinya Al-Kunkabari. Gopnya sering digelar oleh orang dengan Muzaffaruddin. Biasa saja orang yang tahu-tahu gopnya dengan Abu Sa'id. Abu Sa'id, ayah orang yang bahagia. Abu Sa'id atau Muzaffaruddin. Punya nama aslinya yakni Al-Kunkabari. Al-Kunkabari. Ayah doknya bernama nama asli yakni Ali. Ali ayah doknya biasa disebut dengan Zainuddin atau Abul Hasan. Jadi Al-Kunkabari bin Zainuddin Abul Hasan Ali Kujat. Ali Kujat. Kujat apa kata dia? Oh, Kujat. Kau baca saja. Baca Turkistan, okey. Ya, kerana asal beliau dari Turkistan. Tuan Malik al-Muzaffaruddin Abu Sa'id al-Kunkabari. Ingat, baga punya walaupun lama-lama ingat, ni pasang itu malam kerana lupa yang boleh benar kuhafal. Okey, ingat. Asal putar supaya tajam dia. Ingat. Contohnya Al-Kunkabari biasa disebut lengkapnya namanya yakni Malik al-Muzaffaruddin Abu Sa'id al-Kunkabari bin Zainuddin Abul Hasan Ali Kujat bin Buktikin bin Muhammad bin Buktikin bin Muhammad. Nama tu ya. Malik al-Muzaffar Abu Sa'id al-Kunkabari bin Zainuddin Abul Hasan Ali Kujat bin Buktikin bin Muhammad. Tapi kalau Muhammad Nabi dia kan Muhammad cik-ciknya. Ciknya mungkin Muhammad. Ada ingat? Tak. Lahir dengan batu nartu 540 Hijrah. Lebih awal doknya daripada Imam Nawawi Muhyiddin Asy-Syarah An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Lebih awal doknya. Tapi lebih tua Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Lahir doknya batun 640 Hijrah. Meninggal doknya Pahtun urul lahir Syekh Syarafuddin Muhyiddin Asy-Syarah An-Nawawi rahimahullah ta'ala batun 640 Hijrah. 50 hingga 60 berarti 50 tambah lagi 50 tambah lagi berarti 80 tahun umurnya. Ada kan? 50 Hijrah. Yang benar nak tak ingat masing-masing yang tak ingat. Hijrah dia. Yang tanya masih yang nak ingat. Yang ingat hijrah. 50 Hijrah. Abad ke-6 Hijrah lahir.
abad ke-6 Hijrah Rasul. Abad ke-6. 540 Hijrah lahir gopnya, meninggal gopnya tahun 620 Hijrah. Ni ingat tahun ya. Tahun 540 lahir gopnya, meninggal gopnya tahun 620 Hijrah. Umur gopnya 80 tahun. Gopnya nawina, gopnya Rabi'ah Khatun binti Ayyub. Yang maliknya, rajanya, nawina, Rabi'ah Khatun, bukan Rabi'ah Al-Adawiyah, tetapi Rabi'ah Khatun binti Ayyub. Ayyub itulah ayah daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Berarti Malik Al-Muzaffar kepada Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah abang ipar beliau. Apa? Jadi saudara daripada Salahuddin Malik Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang gemuprang mengkafir bahawanya kalu kafir Kristen, bahawanya itulah Salahuddin Al-Ayyubi masa Khalifah Abbasiyah, bahawanya ya. Orang saudara perempuan gopnya Salahuddin Al-Ayyubi, yakni Rabi'ah Khatun binti Ayyub. Berkahwinlah dengan Malik Al-Muzaffar. Gopnya berkahwin dengan Nawinci Al-Ayyubnya ke awalnya. Dia berkahwin di dengan Malik Al-Muzaffar. Inau sisi Nawawi yang juga pencetus pertama yang mengadakan maulid Rasul. Begitu mulia, yang ini yang pegang Malik Al-Muzaffar, yang pegang Salahuddin Al-Ayyubi. Kan? Selisihnya harus dikembalikan, dirujukkan kepada dalil. Lebih kuat Syekh Malik Al-Muzaffar, lebih mendukung pendapat yang mengatakan bahawa Syekh Malik Al-Muzaffar, takkan Syekh yang namanya Al-Alim Al-Allama, lebih kuat kepada Malik Al-Muzaffar oleh kerana didukung oleh pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahawa pertama sekali yang mengadakan maulid, dan maulid itu adalah istima'un nas al-ihtifal fi maulidin nabi al-muwafiq fi rabi' al-awwal min yu'amalu min amal al-sadaqat wal ma'rufat wal birri wal ihsan. Itulah Malik Al-Muzaffar yang Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah memang popular dengan dalam bidang ilmu fiqh, tetapi di samping dengan fuqaha, tergolong dalam ulama fuqaha, dengan ahli di bidang hadis, sehingga dikatakan kepada Syekh Jalaluddin As-Suyuti Al-Hafiz. Al-Hafiz itu artinya man hafadha al-fami'ati hadis. Seseorang yang sanggup menghafalkan hadis, tersimpan di dalam dadanya beserta sanad perawi hingga kepada matan, yakni sahih syariah Rasulullah, sampai tertuh di bawah hadis. Tertuh di bawah hadis dalam dada. Baru disebutkan dengan orang itu hafiz. Tapi bukan cuma menghafal hadis tanpa diketahui sanadnya, perawinya. Dan sejarah rawinya macam-macam itu. Dia popularnya, dia daripada dia. Mana-mana orang ini. Ya, itu pun ada asal-usul 4 punya. Dia hafal. Pada kok hadis hafal, tertulis bawah hadis. Jadi Hafiz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Karena beliau hafiz, itulah sebagai bukti yang kuat bahawa itu yang ditegaskan oleh beliau, makalah beliau, pendapat beliau itu yang lebih kuat daripada sekian pendapat ulama yang lain yang bukan detailnya sebagai hafiz. Ya. Pertama Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang mengatakan demikian bahawa Malik Al-Muzaffar Raja Irbil, beliaulah orang yang pertama yang mencetuskan besar-besarnya maulid dirayakan pada tahun atau pada abad yang ke-6 Hijrah, masa beliau menjabat sebagai seorang raja. Raja yang paling bijak, raja yang sangat agung, raja yang sangat pemurah. Ingat tentang gaya hidup beliau, Malik Al-Muzaffar.
Ni boleh dia terkenal dia sosok rajanya hebat. Kemudian syahman, artinya orang yang syaja'an. Syahman artinya yang bijak. Syaja'an, orang yang pemberani sebagai komandan berarti dalam pasukan melawan musuh. Orang yang paling sayang kepada orang-orang miskin. Orang yang paling sayang kepada orang-orang, kepada rakyat jelata. Dengan Syekh Malik Al-Muzaffar. Dan orang paling alim, dan orang paling rendah diri. Untuk siapa-siapa tu yang akan berfitwahkan, akan dijalankan, kemudian terdapat ulama-ulama membantu. Termasuk masalah perayaan maulid. Kita hanya membantu buat seluruh ulama Iraq dan Syam mewakilnya, apakah boleh kemudian adakan dengan atau tidak. Kita hanya membantu. Dan kita ulingnya memandu. Kita ulingnya memandu. Jauh-jauh jika dalam hati orang yang memandu memang jid adanya, hanya menjadi ulama yang ingkar mewakilnya. Kemudianlah maulid kemudian besar-besar mewakilnya.